Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sehat? Saya sambung lagi buat video ya. Alright. Saya sebenarnya lepas, dah lama tak ulas pasal drama-drama ni. Selepas Anda Tiada Dia, Curang Tempania, dan sekarang Dia Imamku dah memasuki episod 44. Lama pula episod kali ni. Dan kali ni dia, kalau dulu Curang Tampania dengan Andai Tiada Dia tu, kita lebih kasihankan kepada perempuan ya. Kebanyakan kita kasihan kepada perempuan. Tapi dalam cerita Dia Imamku, kita ramai yang lebih kasihan kepada si Budin. Budin tu adalah Kamal Adli. Mula-mula sebenarnya saya tak layan pun episod cerita ni. Saya tengok-tengoklah sedikit-sedikit, tapi tidaklah sampai yang saya nak membuatkan video. Tapi bila sampai episod 44 ni, malah next week, mungkin episod minggu terakhir, tak tahu. Dah sampai episod 44, saya tengoklah semalam. Tak tahulah sampai episod berapa ni. Dan itu sebuah karma ya, kepuasan kepada seorang penonton yang selama ni sokong Budin. Dia adalah satu lelaki kampung, budak lelaki kampung yang hanya bertani goreng pisang, dan itu budak kampung dilabelkan dia kepada dia oleh seorang perempuan yang orang kaya bernama Cempaka Umairah. Dalam keluarga itu ada cempaka yang lembab. Dalam keluarga Dia Imamku tu ada juga satu cempaka, nama Cempaka Umairah, yang begitu arrogant ya, begitu sombong, angku. Macam itulah. Dilakonkan oleh Siti Saleha. Okey. Dalam drama ni, dalam cerita ni, si Umi pula. Si Cempaka Umairah ni couple lah. Dia ada seorang kakak, dia orang kaya. Lepas tu dia pun ada boyfriend yang sama-sama taraf, anak kaya sama dengan dia. Cuma itulah, Cempaka Umairah ni sangat-sangat biadab, sangat-sangat sombong lah. Si Budin ni dijadikan driver dia. Mula-mula dia jadi driver. Bila jadi driver ni, di macam-macam benda dibuat dengan dia supaya dia macam menyerahlah supaya dia berhenti kerja, sebab mak bapak dia suka dengan dia kan. So dia pula ni tak suka, macam jijik lah budak kampung kan. So macam itulah konsep dia. So bila ada seorang dia ada sepupu yang jahat, sepupu yang jahat yang nak boyfriend dia yang nama dia Rafiq. Dia sukalah boyfriend si Cempaka ni, tapi si Rafiq ni sudah semestinya lah dia suka dengan Cempaka Umairah saja tu. So dia plan lah untuk kenakan si Cempaka ni. Dia upalah bersubahat dengan seorang lelaki yang konon-kononnya ditidur di hotel, sampai kan si Rafiq ni, boyfriend dia, betul-betul percaya, terkejut lah. Awal-awalnya dia macam tak percaya lah, tapi bila Umi dia yang orang kaya kan, selalu dia macam dia tak mau Cempaka Umairah tu katanya dia dah rosak lah apa sebagainya. So si Cempaka Umairah ni cabarlah yang dia akan kahwin dengan si Budin. Walaupun sebenarnya dia tak cinta si Budin pun, tapi dia kahwin juga. Disitulah bermulanya si Cempaka yang begitu dibenci apabila dia memperlakukan suami dia seperti tak layaknya lah sebagai seorang suami. Dimaki, dihina, semua dah. Tapi si Budin ni cool aja, sabar saja. Sebetulnya dia yang jadi viral, si Budin yang macam lelaki tersakiti, bukan lagi perempuan yang tersakiti tapi lelaki tersakiti. So disitulah bermulanya dengan, walaupun suami isteri, tapi dia kena tidur di lantai dah. Selama dia kahwin, dia tidur di lantai saja. Si Cempaka ni di atas katil, dia di lantai saja. Dan si Cempaka tak guna pun, masih tetap berhubungan dengan si boyfriend dia. Bila dia dah tahu kalau rupanya yang tidur di hotel itu adalah sebuah perangkap, dah dia ambil balik, cuba untuk mendekati Umairah balik. Dan sudah semestinya lah keluarga si Cempaka tak suka. Sebetulnya dia berpura-pura suka si Budin, sayang si Budin, selayaknya suami isteri lah. Kalau di depan keluarga mereka mesra saja. Tapi bila di dalam bilik tu, macam itulah. Mesra, dia pula yang si Budin elok, baik macam suami isteri. Tapi rupa-rupanya itu hanyalah sebuah lakonan semata-mata, di mana dia buat semua tu, dia plan dengan mama ibu si Rafiq ni untuk kenakan si Budin, sebab si Cempaka ni tak mahu kahwin kalau dia ada restu. So dia buatlah cerita yang konon-kononnya si Budin ni yang curang kan. Diupalah orang untuk belasah si Budin. Lepas tu bila Dr. Afifah tu datang tolong, masa tu lah diorang ambil gambar dan dia bagi keluarga si Cempaka kalau ni si Budin ni curang. So
Di situlah bermulanya si Budin tu bila dihina, dimaki. Sebab si Budin ingatkan si Cempaka ni betul-betul sayang dengan dia. Rupanya itu adalah tipu muslihat. Itu adalah sengaja nak kinakan si Budin. Woi, hancurnya hati si Budin bila dia tengok WhatsApp daripada Mama si Rafiq kata, plan kita berjaya dan sekian. Hancur hatiku. Hancur hati si Budin tau. Malam tu jugalah ditinggalkan rumah. Dan si Cempaka ni yang konon-kononnya suami dia curang, walaupun sebenarnya dia yang plan semua tu. Apalagi dia nak minta cerai lah, nak kahwin dengan Rafi dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya selama ni, sebenarnya cerita ni kalau saya cerita awal-awal mesti korang, ni apa cerita ni, dia tak menyambung kan. Dia ada kakak seorang. Kebetulan kakak dia tu, kakak si Cempaka ni, rupanya dia kahwin dengan abang si Budin, tapi diorang semua tak tahu. Kan, si Budin ni sanggup buat apa saja demi kakak ipar dia, dan si Cempaka Humairah pula terlalu marah bila dia berbuat baik dengan kakak ipar dia, sebab dia tak tahu kan rupanya kakak ipar dia tu adalah kakak kandung sendiri, kakak kandung si Cempaka Humairah. Best lah cerita ni sebenarnya kalau korang ikut. Dan sekarang ni adalah fasa-fasa di mana ada satu masa si Rasad yang orang jahat itu dulu serang si Cempaka. Lepas tu si Cempaka minta tolong dengan si Rafiq, suruh tolong selamatkan dia, bagi duit dia apa yang dia nak, nanti dia bagi balik duit itu, tapi mak dia tak mau. Dia lari juga dengan si Rafiq, dan di situlah datang si Budin selamatkan si Cempaka Humairah. Dan saat itulah si Cempaka Humairah terbuka hati betul-betul nak si Budin balik. Tapi si Budin sudah terlanjur sakit hati. Dia takut kalau si Cempaka kata dia sayang dia, dicinta dia dah lupakan si Rafiq tu, dia tak mau percaya. Dia kata itu mungkin sebuah lakonan. Segala apa yang dia pernah buat dengan si Budin tu, dia akan bagi tahu lagi balik si Humairah. Kan? Dia yang blok nama dia di telefon Budin, dia sendiri yang buka balik. Faham tak? So dalam sekarang ni adalah fasa si Cempaka ni betul-betul insaf. Tak tahulah insaf betul-betul ke macam mana. Dia nak menagih kasih dengan si Budin, tapi si Budin sudah tertutup hati. Sebab dia sudah bagi peluang hari tu kan. Si Budin tu ingatkan dia betul-betul lah jatuh cinta si Budin, si Humairah ni betul-betul jatuh cinta dengan dia. Rupanya itu semua lakonan. So bila dia betul-betul dah jatuh cinta, si Budin tak mau percaya lah. Ini hanya lakonan lagi. So itu yang best. Dia dah macam membuka hatinya untuk Doktor Afifah. Ada satu doktor yang sayang, yang suka dia. Si Budin ni baik sebenarnya. Cuma si Cempaka Humairah tu yang tak bersyukur. Dan bila si Budin dah betul-betul sakit hati, dia dah buka hatinya untuk perempuan lain, di situlah si Cempaka ni berusaha untuk menawan hati si Budin lagi. Ramai yang kata dia nak kalau si Budin ni kahwin dengan si Dr. Afifah ni, biar padam muka si Cempaka tu. Tapi tak tahulah ending dia macam mana. Bila kau ini kifarah untuk si Cempaka ni, bukan membelagak lagi, sombong, angku, jijik lah dengan si Budin apa segala macam. Siapa yang tak sakit hati kalau dia cakap macam tu? Selama ini dia berpura-pura je, jatuh cinta lah, sayang dengan si Budin. Bila hati si Budin betul-betul dah terluka, baru dia nak menyesal. Kalau rupanya si Rafi ni okey, cuma mak dia tu yang tak okey. Dia macam, dia nak kalau anak dia ikut, dia terlunjuk si Rafi. So si Cempaka kata, kalau saya kahwin dengan awak pun, awak akan ikut je apa yang mak awak cakap. So, minggu depan mungkin last ke tak silap. Tak tahulah episod ni sampai episod berapa. So, itu sajalah. Itulah drama yang saya tengah fokus sekarang ni. Best tau. Best. So, itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.